Di kampung di Abdia mak. Ternyata urangnya dari tun lih merdeka Indonesia mak, gebaca dalail khairat tiap malam Jumat. Gepegah dia urangnya. Tengku, waktu kamu baca dalail khairat, anak-anak muda baca dalail khairat, urang ya ba'i rame-rame. Guyu rajah ianya, guyu baca dalail khairatnya. Ternyata ngan ianya tengku rame urang pulih. Nepatih tengku dalail khairat, puji-pujian kepada Nabi, solawat kepada Nabi mengandung keramat. Acehnya keramat dari zaman. Ni mak, abu di Kota Kerung keramat Tuhan. Abu di belah-belah deh keramat Tuhan. Abun di Selimum keramat Tuhan. Abu ya empat di Aceh Selatan keramat Tuhan. 4 abu Paluh Gading di Aceh Utara keramat Tuhan. Abu Hasbalah di Nisam keramat Tuhan. Kedih lam dengku abu Payapasi keramat Tuhan. Kenolom dengku Luk Sukun Macut nekalan dengku. Nyai Luk Sukun. Walid Junaidi nak keramat Tuhan. Ya ni kalau tak tajam abah ni. Ai, ni petih long keramat. Tak gawat hang petih ku. Pakar hana petih. Memang hana keramat. Mak, anak muda bisa keramat dengan dalail khairat. Maka menyejut tiap malam Jumat baca dalail khairat. Daripada anak muda gaduh dua kedai kuping. Hanampu mebut kena rukuk samsu. Urang beno samsu beno. Patai batuk tu haji batuk ayah. Kepu dengku dia ni inang jak rame-rame kena baca dalail khairat. Mak, yang pelai kena pegah rumah tangga begot. Yang pelai kena pegah ayo ke keluarga begot. Yang pelai kena pegah suami isteri begot. Yang pelai kena pegah dengan orang tua begot. Tujuan pertama untuk bersilaturrah. Tujuan tak pegang mulut yang kedua. Agar tanya getepu di Allah cinta ke Nabi Muhammad. Makna cinta ke Nabi. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ni Imran ni le. Kakak imalang kudunya. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Ya Habib salam. Lagi anak urut lu ha? Yang bere gure yang. Yang pertama itim cok anak, yang kedua anak itim ngoknya. Biasa anak menyang ayah mati itim. Kalau ini kalau kurasa itim. Anak agama ni inang tetap dengan mak, manja-manja tetap dengan mak. Ayah tak betul, kena menunduk. Yang anak mit ikli yang peyem tau. Anak mit ikli yang peyem tau. Geum bu mak plak, teiem langsung. Mekap teiem. Sabar lagi yang. Mepepet, pam nak ancung. Urinang kawan, kalau urinangnya kekuatannya luar biasa. Dia anak agam tewe bak jalan gara-gara cuma ipegah dia ni inang kita putus. Ancur anak agam. Muwe macam pakar dikem putus agak. Anak agam cukup senang macam yang dia inang. Udah makan bang? Dia kena agam. Hai dah jangkai macam bu kalau ompak minyak dia. Kah? Oh ni, kada pegahnya. Mak baca selawat Nabi agar cinta tanya kepada Nabi Muhammad. Ya Nabi salam. Ya Rasul salam. Mak mulai singgah tengah nasi merah. Ya Nabi salam alaika. Anak muda nak jawab ulang. Ya Nabi salam alaika. Anak muda nak ibu minum. Ya Nabi salam alaika. Anak muda anak urinang nak semula. Ya Nabi salam alaika. Urinang nak ada aja. Ya Nabi salam. Dimanapun bisa baca solat. Baik lagi orang agam yang masjid. Baca selawat mak bertenang hati sebagai bentuk cinta. Tanya baca selawat lagi dah pegah cinta ke Nabi ni. Maka pegah cinta ke Nabi itu baik raya. Pegah cinta ke Nabi baik serah-serahkim. Pegah cinta ke Nabi baik serah maya-maya. Baik lagi orang agam yang masjid. Hana betah tagai tunggu sampai selesai selawat. Jadi kalau orang agam. Gejak Jumat paling terakhir, gua paling awal. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kagak bedah. Mufatihah nak ke pray.
Kan dah press ya Fatihah. Habis selawat apa dia? Putra penting thai rumah. Nak permoh ni. Putra nyahi. Nya kadang-kadang sirah selawat aku. Sallallahu wasallam. Kabar nyun geri. Ala nabi sayyidina. Gepeduk silap berada kat setar rano. Samabihi. Oh silap ke. Ajma'ina. Item cu silap ke. Sallallahu wasallam. Pancuri palih geri. Alan. Terima selawat lagi ya mak. Mak ni bedah malam-malam baca solat. Ternyata solawat lewat dalail khairat yang dengku cukup le mak. Okey maaf. Mak menyana hajat yang gelem dikabulkan di Allah. Tungku Junaidi jamun yak dakwah ngan hondang. Nyolong pingau. Lun dakwah cukup trip kadang. Viral baru-baru 2018. Jamun dakwah ngan hondang. Tu klik 11 tahun ngan hondang. Sebelah ton dari biru tapi lama tibu Allahumma sholli ala Muhammad lung kalan motogop lung doa ba Allah ya Allah berkat selawat Nabi ya Allah Nabi lung moto ya Allah gebi dia Allah moto pun lun tuan setelah 11 tahun dia undangan dakwah moto Starlet 27 juta mertuh Yumi bino motong. Tak pedih pasti suum kaca. Tak buka kaca meninggal dia dalam. 3 ya dakwah aku mati moto. Plak mati mati nak wa kono, plak mati. Hoi gesi tulak siat. Gesi pas tulak motolong. 2 tahun Starlet. Doa lomba Allah ya Allah. Moto Bekle Starlet. Ya Allah berkat selawat Nabi long pegah sampai dakwah ke Nabi ya Allah baik sampai tak Starlet ya Allah hana yum sagai tak Starlet. Sedekah ikoh dari 1 juta je 500. Tolong ya Allah menyana ya Allah yang lain ya Allah gebi dia Allah mak leh 2 tahun dah mendoa. Afanza. 1 juta sertuh 45 juta. Afanza. Punya masalah karena second bocor ya 3. Asal ujian kau payah berhenti. Igap lama tahu ada ujian dia aju ikai payah deng mak. Dia aku pakai aku bocor ya tu. Nah ya ulah-ulah pakai payung ku pam pakai baik tu. Ada kala mendoa lamba Allah ya Allah berkat mulutnya ya Allah berkat selalu baca sampai ya Allah Nabi ya Allah moto baru bekle second putra kajingu. Tak malai dah dakwah dengan ku. Jakrong neo ya jingu. Nang tu puana le. Anak mi. Nyala KMA. Anak mi aja anak perlu tapu abi. Allah anak jinon kala. Dari kan. Yang punya perti anak mi nyo jamun. Gelah put SD mantan bekah luang. Bertelung lolong lagi yang gelah put SD mantan bekah no luang. Kolor ta jenis kala. Main kelereng trend le. Leboh kelereng ba mata ada. Nyanyian ka ganteng-ganteng. Anak jinon ganteng-ganteng. Baik tanya. Hai nak. Nak kaya abut. Hai. Nak kaya abut. Raya tu baju. Kau dah pegah raya karya aja you. Hai, nak kayak abut. Bakso kayak abut. Bak abati. Hai, nyo bujujur. Ane su ane mit lagi su malaikat. Long tanya yang baru abati nagat akai. Abati gat akai. Awaknya naga akai. Hana, itu pun pegang. Ane mit mantang ati-ati gat itu yang teh malaikat yang teh jin. Macam mana? Aina nak kayak abut. Ge pernah diabati betul. Aina tanya ke abati besar. Abati tak dengar su abah. Baiklah, ikah wati raya. Hawa kejut lagi abati. Hawa kejut lagi Walid Junaidi. Pakai kamu kurung hawa ke? Ni abati, gata hancur hanya abati. Ikah hawa ke lagi elung atau hawa lagi urungnya? Kah kaduk begat. Kah pun kuhai bagi sedekah ni. Mak, ni aju anak ba abati. Ilung na urung pesan bak lun. Na urung sah pun bak lun. Nya putra aja. Selawut hana 3 sagai. Maka je lagi yang kejadian. Bek, anak mak naik dia. Anak min mak.
Ai. Ne. Mak. Ne. Nak terasa mak kapal sebelah. Nak terasa kasih jam setengah. Pokoknya tengah jam tu habis dakwah. Adik buat. Duduk anak soleh. Dapat uang 50,000. Wah, nak siapnya bapak enggak? Gema aku. Hai mak, ilu nyola kemah. Ilu malai-malai dengan abati. Munya semua buat ke abati mak. Malamnya tanya tabi semangat. Tengah yak buat bak abati, hukum bak abati. Ilun semangat tak gelom bim. Munya hana tak dakwah lagi nyo mak kabuno ka dahulu. Mesti mana modal dakwah. Endanya buka mulut nak muselawat. Yang teroro kada awaknya kada Keke terus wino. Ake but mari baca doa sama-sama. Auzubillahi min habis huruf. Ya, nak kayak but. Tam doa anu nasasan bujud tu malim. Bujud ku ulama. Bujud ku orang yang bela Palestina. Bujud ku orang yang benci Israel. Mak nahawa nanik malim. Malam mak patai ingin kena. Ya, nyolong pernah biu. Ramai orang tua dengan selawut tu. Hop. Kena nekalan. Nyo bukan sekarang obat. Ni mak. Tungku. Anak long tungku kerah hati bacut tungku. Ya Allah, apa yang ku pegah nai dengar. Ilong tungku kamale ngah abati ngah ustaz-ustaz badayahnya. Lambulnya lehega kenang hoi ka. Ayah yang hitim ja. Long tabe-tabe ja. Na ubat tengku anaknya tengku nak geli hati. Na ubat tengku anaknya tengku nak lemah hati. Mak, ubat mandum ubat dalam Al-Quran. Selawut na Al-Quran, maka selawut bisa menjadi ni mak cara. Ni mak ni cok jaroron. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Allahumma salli ala sayidina Muhammad. Ni pedu ina bak dada haji mak, neken selawut harga truk, ni usap dada tiap malam lagi nya ni pedu. Insya-Allah anu akan menjadi anak yang penurut pakot tak bacakan selawut Nabi kepada anaknya. Tungku kerehat hati long pejep-pejep selawut jid tengku jid. Mak Allah han mungkin getulak doa-doa tanyo apabila dalam doa tanyo nak sebutkan Nabi Muhammad. Pakon karena Nabi Muhammad yang sira kekasih Allah. Munya necok doa nisbatkan Nabi Muhammad dalam doa drone na urang keun laweknya ba ulun tuan. Tengku Junaidi, pakon doa-doa kamu payah tak diterima di Allah ku Junaidi, mungkin tanya tua mak dengan selawut Nabi Muhammad. Seandainya tak pegah, ya Allah, berkat selawutnya ya Allah, Nabi anak long bersoleh. Mak, sawit 10 hektar hanayu. Tanah belang 2 hektar hanayu. Ruko 4 ekor mak tak pegah 2 buah pintu hanayu. Apabila getanya tidak memiliki anak yang soleh. Tapi punya anak jid kebut. Anak soleh. Anak gad budi. Anak nak ilmu agama. Maka tanya sebagai orang syik akan senang. Ni kalan. Kamu anak-anak dayahnya kadang-kadang hana peng. Kurang peng kamu. Ya, sabah saat drone sakit. Sakit mak. Sakit. Sakit mak. Iwo anak yang gad baik ulam. Puikun ba mai. Mak. Drone mak singoh kuat ba kedih rumah sakit Zainal Abidin mak. Drone mak kuat pubat ilung mak. Mak han kupua sampai drone pulih. Gekun lam hati mak. Ne kan ubat yang kulake. Kan rumah sakit yang kutuju. Kan doktor yang kumita. Tapi yang kulake ni kah begat akai ngeluk. Gekun lam hati mak. Iwo anak dayah mak ngejakrung iwo. Dua samping mak puikun. Mak laki maah mak. Lu menyayak baror rumah sakit hanapeng. Lu mak menyayak baror ba doktor hanapeng. Pulang doktor-doktor hebat. Tapi mak, lu naga pernah di daerah Kutakrung mak. Lu naga pernah ba daerah ayah empat di sini mak. Menyak orang syik sakit. Giyu buka iya. Giyu baca Fatihah. Giyu baca ayat kursi. Giyu baca solawat. Giyu peruh lam iya. Giyu bi kurang syik. Nyanjit ubat mak. Geperah di gurau ulun tuan. Gekun dia mak. Jid. Berapa banyak hari ini anak-anak yang tidak siap dengan agama. Laki maaf abang. Abang, laki maaf abang. Mak meninggal, yang kemana kau? Ayah meninggal, yang kemana kau? Mak meninggal,
Yang kapan kau? Ayah meninggal. Yang deng ke imum kau. Dia abadi. Dia gure-gure. Kita tidak siap. Gohoi dia di imum. Kasmano ayah tidak? Ayah kan? Ikut dia ni. Lanjut. Ikea aku. Dengar kasmano. Pam ke dia? Mak. Ilun mak. Janji dengan mak. Dengan mak lun. Menyawai koknya. Pernah geken bak lun. Junaidi. Menyemak ke meninggal singa. Junaidi. Menyemak hanali singa. Paling kurang kah yang deng imam mati jenazah lung Junaidi. Harapan orang syik simple. Ya, puan motor dia ni. Geu sagai imam. Gena muntah. Geu sagai. Tapi menyai puan ilmu agama dia ni. Nyalung perah rahsia tu. Irmoh maklum nak hapi. Habis hata lu ke download. Ya pegah bawa orang lain. Hai, Junaidi lu. Ceramah. Kok lucu je. Bak gop gak pegah. Pakon. Bang. Bangga. Tak kemah. Menyajud abang-abang. Menyajud adik-adik. Waktu mak meninggal. Baik juk bak gop. Tak semana kerod. Adik inam-inam. Semana kerod. Semana kerod. Menyagap semana kalau tentai betul. Kecuali urung-urung yang kepercayaan. Urung-urung yang jaga amanah. Mak tanya meninggal ni. Kenang penyakit gula. Baki kaikoh kabai kem. Mak tanya meninggal. Ayah tanya meninggal. Mopok motor. Ismano igop. Dengar ismano tu. Sambil jijik ismano ayah tengok. Hijab lah kedai. Kita nyang digop. Hai. Drone ismano kat hati yang mopoknya nah. Kiban jenazah konya. Yang kenyan ke ancu le-le ke ancu kok ngeri ayu. Ilung wata ko semano kok yo ko aju. Yang menyegok semano. Mamnya semano dia ni. Kita nyai gop. Dek kah yang semano mak Kiban jenazah mak kah? Lagi mak kah cik? Kiban. Napa kat dua mak dua ada. Maka abang-abang paling kurang ni abut wujud ni semano daripada urung syik. Anik inam. Hai, pek jagung kau ya tadi ka. Pek jagung lagu tadi ka. Buka Facebook, menyawat TikTok, pada raya tu ke. Kiban cocok mana? Jawab kayu. Nyahai mak. Mak i sakit, mak i meninggal, iklik dia. Ibu dah hanyut. Mama. Bapa. Mama. Iklik. Gede buaya. Bukan klik dek. Kan kabut ke dek. Cok Yasin. Dia hanyut. Hana ya abut. Cok Yasin pura-pura abut. Yasin. Al-Quranul Hakim. Innaka laminal mursalin. Ala siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gekun denek samping. Amin. Kai tamang Fatihah la yatin. Pakon hanabut. Anak muda, belum tanya, nabut. Urapu. Malampu. Malam hamil, anak muda ayak but. Undang tengku-tengku muda untuk semua but anak muda. Pegah masalah hukum berkahwin. Pegah masalah hukum berumah tangga. Urinang nabut. Bu malam. Malam Jumaat. Bak abati betul. Pegah kiban khadam daripada suami. Kiban cara bersuci. Kiban cara sembahyang. Putes je. Yang ni berkompak. Ciduk begat. Hai. Nak ke kala ni mak kah menyekah cara. Kalau lagi abang kah. Ciduk begat. Ikut ber. Sambung ber. Ni bang. Yang paling raya su yang gak su untuk dah yuku. Mampuluh lebih. Bak ketua pemuda. Kai pelung ketua pemuda. Baru dah pegang 50 kai pelung. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Naik abut. Untuk tatai naik abut. Cikah le. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Okey, duduk anak soleh. Mai.
Bismillahirrahmanirrahim. Nani abud. Qul a'udzu birabbin nas. Mantap. Nyana abud berarti bud ba abati. Yang iluan abud. Yang iluan abud. Wal asri illal ladzi wa amilus watawa bere nabut ronan kiban nyorono kiban hodan uban lao jio hendang nak apa hanya dia menundung ai yang hino nabut okey sambung Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Okey, mantap. Gedak raya tua. Hanjir dah sapu api. Ayah, ya beut, ai mak, ya beut. Munyo tanyo na beut beda ngan urang hana. Adik, ja ba abati na gepoh-poh. Ba abati na gecubit-cubit. Ba abati na gepoh awe-awe. Ai menyaga pawe dia abati, menyaga poh dia abati na benge. Nyala kemang, nyo te berakhir temu buat. Allah abati ni ku, Allah urang-urang ibu abati ni. Temu buat nya ke hai. Long hana sabar urang, kemah. Nyo menyalung temu nyo mak di malam tu dua rom meninggal. Asai ke batat-batat, ilong je temu buat ku, hai bedi. Tapi lo punya long kalan mak laki mah. Lagi-lagi urang semubut bak balik-balik, bak daya-daya. Sabar tak urangnya? Bek karuna. Hei. Bek kenan. Allah ya Allah. Liu mak. Ilong hai. Ilong ban karu, no ya. Ya punya ngelung. Tak fikir. Bek ni fikir mangatak semubut anak min ah. Nyai hino geduk kurang. Ube no baleng. Geduk kure. Anak min ube cucuknya aku melingkam. Macam mayang. Igrop kena, igrop kede. Ican kena, ican kede. Imat dia terangan ni. Imat dia. Itapek dia ulengon. Klik dia dia. Klik. Kejap kure. Pakan nak? Pakan ke klik? Hana aku mayang-mayang ni. Ni mayang anu. Lo dengar aku duduk. Itapek ulenong. Kak kena dapat oleh bek. Wah, mi klik dia. Tai klik dia ke tu. Dari fikir mangat tak semua buat. Kudai alam pakan anak aku. Ada dengar aku. Aku mana? Pada sembahyang maghrib. Juduk punggung aku. Itu meh juduk punggungan ini. Dengar apa-apa be, anjir juduk punggungan yang bertuh punggungan itu anjir. Kai klik dia. Pakan anak tatat pakan cepet putra cepet nak keren begitu kalau makai tanya hon hai tu orang yang na ilmu tapi penghormat tapi mulia orang-orang yang pernah anak kita ditanya hai tak semebut yang semebut guregu uro raya mak ningin kan galak ke hawa ti jamun dengar ti atik anak trip li dakwah ni kalau pegah-pegah hafal lagi nyo kerana 2 jam kalau adik duduk anak soleh ai minta peng lo maju 4 nak 25 jangan apa lain ketua garfian mak ningin kena mak kata jo buat bak gure kayu pemulia tak pemulia gurenya lon tinggal jamun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd tawa rumah tak salam dengan mak dengan ayah
Di samping dapur dengku, kalau gepeduk saka sekilo, kopi Nescafe Sabah, kapal api Sabah, susu bendera Sabah, peng 10 ribu. Tinggal tak long jamun. Junaidi, cok pengnya. Junaidi, cok saka kopi. Jak pak gure. Giyu pemulia gure, urung jamun. Anak Cina nalam ada lagi nya. Long yakin kampung nasa sana. Tapi kampung-kampung lain, tempat-tempat lain, hanayum gure. Ijak pak gure, ijak anak mit. Tapi hanai bah saka kopi. Le jak belah berdeh gure, ngam berdeh ijak. Walid, Walid. Geui Walid. Awak agam katru ai pai. Budi krek-krek siapa? Mak, hormati guru anakmu sama seperti engkau menghormati gurumu supaya berkah ilmu. Ya Nabi salam. Itanya tam selawut ke Nabi gara-gara cinta ke Nabi Muhammad. Nak cinta ke Nabi. Long tanya mana sekret tu? Nyo kara habis dakwah. So berat cinta Nabi ke tanya atau tanya ke Nabi? So berat cinta Nabi ke tanya atau tanya ke Nabi? Itanya cinta ke Nabi paling kurang tamu sela. Takhanduri tasima. Takhanduri tasi taba buku. Tak pegat panggung dak. Ni mak cinta Nabi ke tanya. Belum pegah sabah perkara. Ingin kena mak? Setelah beberapa tahun Nabi di kota Mekah, mak ayah sekalian, diusir Nabi Muhammad dari kota Mekah. Nabi geplung ke kota Taif. Ni mak ilmu. Nabi geplung ke kota Taif. Kota Taif, kota yang pernah mengusir Nabi. Ayah, mak, abang, menyenanija umrah. Ni pegah ba urang ba umrah. Hai, kabalung tiap tu kota Taif. Kota Taif hana raya ni. Bak bukit-bukit. Bak bukit-bukit kota Taif tengku, itimoh nalung-nalung ubenon. Putra maksud nalung nyan tengku. Nalung nyan adalah nalung untuk pegat minyak wangi. Wangi tak ronyo kota Taif. Tapi setelah tidak sadar, kota Taif pernah mengusir Nabi Muhammad. Getamang Nabi kota Taif, ngenek ba agama aku. Icruk dia ni inang, ani inang. Icok bate-bate dia ni umit. Icruk Nabi Muhammad tengku. Sabah badai kenang bak pelipis Nabi. Eru darah Nabi. Gecok malaikat Jibril. Getun daripada darah Nabi. Getanyang dia Nabi. Jibril. Pakan tatun darah long Jibril. Ini jawab dia Nabi. Jawab dia Jibril. Muhammad. Seandainya hana long tun darah roh Muhammad. Menyerut ubumo darahnya Muhammad. Akan ke kiamat dunia di Allah. Karena darah kekasihnya jatuh ke bumi. Nabi geplung ilit di awak Taif. Geduk imiyuk bak kurman. Terengah-engah Nabi capek. Karena Nabi saban lagi tanya. Nabi Nabi du, Nabi gerah, Nabi dengut. Saban lagi tanya Nabi. Hanya Nabi Muhammad dijaga dosa di Allah, maksum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dua gekun di malaikat Jibril. Muhammad mendoa ba Allah Muhammad. Menyegata tak mendoa ba Allah. Lih lagi nyo disakiti gata Muhammad. Akan longcok gunung-gunungnya Muhammad. Longti ati awak Taifnya Muhammad. Putra gekun di Nabi tanya dulu. Bek malaikat. Ilung halung tim mendoa malaikat. Pakon dikarenakan awaknya hanya itu pulung Nabi, hanya itu putra yang lomba, hanya itu bawanya mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hai Jibril, dengar long pegah. Ilung halung tim mendoa ba Allah karena akan long kubah doa lonyo untuk singgah urang akhirat akan long laki umat long bertamang syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi ke kubah doa mak ketanya singgah urang akhir. Yang kedua ayah-ayah sekalian. Nabi Muhammad waktu menjelang wafat. Nabi Muhammad waktu menjelang gunung wabah Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat terakhir, ummati, ummati, ummati. Terdengar oleh para sahabat. Yang kelih, Nabi Muhammad ketika singgah kabih hancur manusia, mati bandu manusia, gepu bangkit di malaikat pertama sekali adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nekun, hai Muhammad, masuk kata ke syurga Muhammad. Putra gekun Nabi dengku. Hai malaikat, pegah ba Allah, lung halung tim tamang syurga, segolam lung kalan umat lung tamang syurga. Ni mak sayang Nabi ke tanya. Maka itanya bek tua-tua muslawut ke Nabi. Sembahyang bek tinggai-tinggai. Mak lung tanya Mbak Ron, lakodron nak semayang. Nak semayang. Yo semayang. As-salatu khairum minan naum. Hai mak. Pukul aku. Abang.
Semayang sebah le. Ugo. Berlembut. Hanjik gasar. Kena abang. Oh ya. Bu, semayang lah. Lego. Kami nah ni nah. Orang sangka. Mesti benang ke pegah. Minah. Bek pugoli. Pakot. Menyabengeh lako. Getuk pintu syurga. Bek pugoli. Yang penting kalau tapi ingat lako. Nyo tungkuhan lako. Lu ngasih kata pegah semayang bengeh-bengeh. Tapi tungku. Lu pegah baron ayah, mak ayah sekalian abang. Urung hana semayang dalam dunia. Sehingga urut akhirat akan berjalan di padang mahsyar. Ule kok nyan. Persih lagi ule bui. Semayang. Gue pugoi lako. Di perumah hang getim bedah. Gecok perumah likat. Gue pembusu suaseng. Terkejut lah kau. Dek, kok nase dek? Nabui lang kama bang. Hana kepegah nyan bui. Punya kepegah je meninggal bui nyan. Hana kepedah je. Di perumah gedoa. Gepemusuh bui. Hai dek, kok nabui lah rumah tanya dek? Nanga ni. Citeh je. Semayang abang. Ya, hai. Punya tanya semayang, anak semayang, perumah semayang. Itanya gaduh dah pegah anak buka akai ke itanya. Itanya nak akai dengan anak. Nak tapi contoh kan. Ha ini tikah menyahana kaya abut nak gede bu ayah. Menyahana kaya abut nak gede bu mak. Acik ada tiga mak kai hana abut. Acik ada tiga ayah kai hana abut. Yang dia urung si agam menyahana anak abut dah. Kaya secret. Kaya abut lam. Ha? Kadua go abati menumpuk ngelung sampai-sampai nankah ke pegah malai keke. Yang tiga tu ukah lah kaya abut ha. Nyaka anak mi. Igoknya kara 2 bulan lagi abun. Kadangkah tiga. Bang pegak pengumuman di kesi. Malamnya di kampung nabut. Kadang aju. Oi, pulang. Bek punya kegop di utai dah ni. 2 malam anak aku abut di utai. 2 tahun kan ada abut. Ja aju ha. Citeh dia. Tanya contoh orang agam. Budah semayang sebah. Budah jak semayang. Mam nyaurinang anak semayang ni ku. Tanya orang agam bertegas. Nyaurinang. As-salatu khairum minan naum. Dek. Beraju. Alah hai mahai. Hai. Budah. Nyoh anak kebedah tampar. Budah. Anak semayangkah? Dasyal. Uragam. Urinang nagakeun tanyang ba abati. Urinang nusyut. Urinang hana sopan kelako. Urinang nusyut durhaka kelako. Tapi uronyo letak urang agam dayus. Tahu orang agam dayus? Urang agam yang hana rasa cemburu kepada urina. Maaf. Ya hai. Perumah hana gesuk jilbab. Ramai. Dua bak kedai. Jilbab pakai, Abati hai gak tegurnya. Hai gak putar sampai-sampai gak tegur. Nak abati lah depai. Nak lako ni pari. Yang jilbab. Jilbab hana suung. Pegak-pegak menang kan. Duk bak kedai duk urina kenang bajai mukena bajai daster angkinan duk bak kedai bajai daster ni kalan getinya meno de geti kui geti kui meno sa gejak lan tri uro dilaka kem nyan bajai dalam rumah ni duk punya kata tepi luar lagi nyok tu bajai. Jaga pandangan daripada orang agam. Yang dah cabut. Al-Mukarram. Hanan ni jaga pakaian. Hanan ni jaga aurat. Yang dosa so. Abang dah. Ya dia urinang kebiasaan. Nyanduk kak ni, kak ti, kak lamah, kak sanah. Iyuk bak mamplam. Preh hungkut. Kena mantan bajai daster. Bajai daster naik kabukah ketik yang tu. Boleh getik aja kat pagi kamu. Jilbab mat lewat urang mekat ungkut deku. Hei. Banglah. Ibanglah mukam gerim hondang tidak. Kebalik kena. Gecok jeragan ungkut plak ke putran duyu. Ya kalian pertekak kakaknya tu. Nyopungkut. Ni kalian mana? Nyoina kaitan. Nyopungkut. Padum yang 1 kilo. Bukan ni manglah. Yang 2 boh 2 kilo. Nyamban ungkut nyan. Menyayum putera yang nyamban. Ilako hana. Perumah. Hai mak. Ditanya urindang yang paling god kau. Di rumah lagi urung barat. Di luar rumah lagi urung Arab. Nyan paling god. Di luar rumah tutup. Dalam rumah.
Lam rumah eno je. Pakai luar-luar wanyo siat. Luar-luar bola kampung pakai siat. Mutulih no PS Asan. Nyawa tetubir luar rumah terbuka-buka. Lam rumah mukop-kop. Tidak begitu. Yang pegah tu tengku. Abang long kabut gua rumah, kabut gua kampung, kabut gua baklung. Hana kita lek lang kamar. Pada dia nama lampir lah rumah. Gedua nang gua lako hana tayang-tayang sapu pi. Nyan ada mak. Urang inang solatnya dia jaga, tapi hubungan dengan suami dia jaga. Khadam kelako, takzim kelako, gebuka pintu syurga di Allah Subhanahu wa taala. Akau inang wang gua lako ke masjid. Abang ke. Mat iya sabo? Abang ke. Jadi le pahala riut. Urinang taboh gelah ia gebi kelako pahala menandung. Elong na ku bi ia kelako ku itu nyahna pahala. Uragam putra pahala pelewayuk kurinang. Depu uragam bawa mereka jalan-jalan. Ya ba tiga gau birut. Pajuh batu-batu. Baik berjalan tambunya mewewe tapi bawa jalan-jalan. Dengku kamu hana motor, hana payah motor ngan becak. Jok becak barang duduk kasung. Keun bak permoh bireun berangkat. Yang ba motor tetap Al Mukarram. Ilun mak jamun ngan Honda lu pegah ke sebelah tu. Nama mangat hak Honda ngan motor. Leu kawin ngan Honda mangat hak. Saya dapat urinang hino geman. Kadang-kadang hino keman. Jelok jero kena. Tarik wujud. Tengok tabah Honda. Hino megah. Tapi mangatat bahagia tak takkan le baurina. Adik, bek beratau likut. Reut mati gentik ukul. Menyangan motor mak. Abang dah abang motor. Now urina watai kedua motor agak pada jero samping. Hanang menyana jero samping kun de suami. Dek. Anjuk ubah motor lu. Ne mak mangat tak du Honda. Lu kalau ada Honda. Ulam tak kala jino babak jalan. Kamu ajak dakwah tiap malam. Bak jalan ngan becak-becak senang kala. Melihat orang senang itu bukan dari mobilnya. Bukan dari pakaiannya, tapi dari hati. Ya hai ngan becak gupuplung di pete je. Dia rinang ke. Ban motor petero, motor Avanza langsung deim pakon. Pati puan. Lebih gat taik becak. Dia nak mi ubut dang lo. Ipikir kapai tetani bahagia tak bisa dibeli. Maka mak rumah tangga bugot kelako busopan. Busopan ngelako. Urang agam bersayang ku rinang. Bayak jalan-jalan 3 gau rinang. Mat bak jaro. Dek. Ayo. Napeng 412 ribu. Bakso sabo mangkok berdua. Pakan bang nak romantis. Padahal cipeng tan. Pajuh bakso berdua. Urinang enggak minta macam-macam. Keliling-keliling kampung je. Teman lorong je. Kasna nyo pegah tu perumah long katuha, perumah long hanahi taga. Hantam tabah tahu puhing. Tabau bireun 3 ga keun ba adik, dek. Silahkan pilih bedakmu sendiri. Mana bedak yang kau inginkan, silahkan pakai bedak. Nyo dik menyeu kabuh. Kabuh menyeu nyo. Bek minyak angin kabuh. Nyo menyeu kabuh dik. Nyandik silap-silap nyo ka pakai cin bayang urinang tanyo ha. Kenang silap agak tinggi baju tam. Nekalan permoh gesi kiban tadi modal na. Nekalan permoh kuimu rak meninggal. Hana modal ngku. Punya urinang na modal ku gejuk pula kau senang lah kau. Dia ulang agam yang cukup dur. Yang meta uragam ke permoh ro ke permoh kau kado je. Terbang. Yang aku je pegah balik tak ada yang madaga. Uragam punya ke permoh kau cara pegah abal lembut ngam permoh ro lagi primo. Betul puan. Nyandu ke kedai di mana? Iya. Abang di Tambu. Menasasan. Ini belum tidur karena besok libur kerja. Abang kerja apa? Di Birun. Padahal ya ublang. Lid. Nyamanya telepon di Permorong.
Bang, kurang. Hah? Dia mandang. Hai, yang tanya agam. Kau depan aku. Taban. Yang war mo. War mo. Ada kamu. Apa nak? Talo beri remote kompi. Cara pegah abah hanang le. Coba dengan isteri seperti Nabi Muhammad. Bangku rumah, bangku buka sangai aku Nabi Muhammad. Paham? Lekun mak Aisyah. Aisyah, hana sepuna. Hana makanan tapu, hana lo magut. Hana upu Aisyah dah puasa aja. Nabi Muhammad. Nyokon. Bakkan Nabi yo. Ha muka. Hana sepuna. Rabu aku ngups. Sangai pun. Kena urinang. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mak, hana panjang-panjang. Kamu nak apa Allah? Pakai dah pegang mulut. Nak gat silaturah. Pakai dah pegang mulut supaya bisa mencintai Nabi Muhammad. Silaturahmi lehero dengan ayah bun, dengan suami dengan sesama orang gam. Yang kedua, tak pegat mulut nak cinta kepada Nabi Muhammad. Pakai karena Nabi sangat cinta kepada getanya. Adik yang pakai kopiah, yang ada terima. Kena. Drone, ku. Nak peng lom. Sojuk peng nak kena ju. Kurang benda-benda, hajuk peng. Yang nak peng, duduk dainan. Baga. Baga. Siro. Nyo. Bek, nak kemah. Nyo. Adik yang pakai jilbab oren. Anik inam. Kena ni. Ijak puan. Kai klik bek. Dia tadi ijak klik. Man mak haji mentang. Adik yang pakai jilbab hitam. Hitam. Kakak yang pakai jilbab hitam. Bek, mati ke. Kurang ya? So. Anik inang. Yang jilbab hitamnya ini. Sirah mentang. Hai, tapi hadiahnya. Bagah anik inang. Ronjit. Kau apa lo inang? Nah, ni hana lo yang agam. So tem ni inang. So. Nyo ni ja. Pada. Ani inang. Oh, 4 jit ron. Ha, tim. Ne yang pakai kopiah bayar kaos lepis. Kan? Anak agam. Kena. Drone. Ni. 4 anak muda haji. Nyolah kemah. Anak pembicah lain. Yang nak 20 saja. 20 siapa? Abang Retno. Abang Darat di. Di long. Iban? Isinya lu. Yang tu. Nyodana Sonan Ron. Sultan. Wah, amin. Dan panjang kau? Sultan Al-Ghazali. Sultan Al-Ghazali. Oh, nyobere. Mak nyobe di peti, tapi di peti. Lahir ni amin, niubuhnan ba abati. Punya abati berhalangan, nejak ba Walid Junaidi. Uluk sukun. Insyaallah mak lu rubuhnan ni amin. Barosal heboh lumbuhnan, malih taking. Baik ni kalian bak Google, bak YouTube, bak TikTok, bohnan bak abati. Hai, BO je ke bohnan di abati. Yang penting berkat. Pi baik tua dan dia ni bohnan bak abati, baik ni you mentang, benar bacu nah. Baik kriat. Abati anak lelaki, tapi ni yo. Nak kenal kah? Gelap adung bajak kula Sultan. Apa? Gelaput. Kau bengeh ke long ah? Kau punya bengeh sama dah you aku. Ilung punya bebeno aku pergi. Sultan rumah 4, tu kampung rumah. Nulit tunong. Mana tunong? Nulit tunong. Berling tunong. Ngasuh kajak kena? Ngongon. Yang dah ngangkah. Fatailah. Ana ya kui je mana begot. Nak kajak mak? Mana? Ayah? Mana? Oi.
Tahu. Tak nak rubah apa tahu. Tapi nyo mental 3 yo. Sonan ya. Nandron so. Sonan ni. Khairul Fuadi. Khairul kebaikan, Fuadi hati yang baik. Khairul Fuadi kelah apa dia menjadi kula? TK. Khairul Fuadi patah kampung, nasasat. Nagi jamak. Patah mak Khairul Fuadi. Aci tunjuk. No kalau. Jantah mak. Ciba jaro mak Khairul Fuadi. Hai mak kai puai kalau aku dia kalau nak kerja ayah. Ayah najak. Ayah Fuadi dah kena lihat. Kena teh Al-Quran biu. Khairul Fuadi kena lam dah. Idana tekatah ni jak. Hana aku lupa dulu. Oh tekahinan. Naga purna lagu. Lagu ke purna? Naga purna doa-doa. Doa makan kiban. Allahumma barik lana. Ada mandua, dah boleh dua-dua dia. Bukan. Nyo behe. Masya-Allah. Kare. Mak nak senang nah. Behe je mak. Ana lai hadiah kan? Hadiah kan? Iya ju. Walaupun ai berapa? Deh je. Yang penting behe mental. Nyo pelek. Tapi lah kemah. Abati pagi syik lah kemah. Tu haput menyajit. Long dengai kampungnya titun warga pergi dakwah betul. Dakwah bak dayah tabotik betul. Nan makan rilam. Tamah tabotik. Kedua pemuda tamah tabotik. Alah dua pemuda. Itu me tengah bak dua je. Kalim kawin. Apa dia? Kemah. Ketua pemuda dengan unsur kepemudaan di dayahnya, di menasah asalnya padimbah balik. Padimbah balik. Balik beut. Naput beut boh, dayah padimbah. Menyajut. Long tem dukung. Nak anak-anak tanya cukup ramainya. Tiap tahun mulut pegat warga dakwah, pegat warga. Watetok bulan Muharram, baik pegat dakwah. Watetok bulan Muharram, pegat MTQ antar balai kampung. Cocok? Ya nak behu anak mit. Tengku, hansip peng. Pegah bawa balik Junaidi. Jak bawa balik Junaidi. WA, balik. Kamu melasah Hasan Tambu balik. Kamu balik hana dana untuk pegat MTQ. Balik kirim baju. Okey. Menyana terjep pegah mak. Okey mak. Bak lon tuan 500 ribu. Sabar. Kem lah mak gai 500 ribu. Goknya mengejut dan yang kedua, Walid Abati bunuh protokol naga pegat pengumuman Pak Sekdes bahawa bak dayah Abati na perle tanah timbun. Padimbah yang kanan. Kalau mana? Tak kering-kering tu. Abati neterima Abati. Bak ulun tuan Abati singgah bunga. Kirim nomor rekening. Buno yang telefon ulun tuan. Bapak Sekdes yang hubungan dengan ulun tuan. Kirim nomor rekening. Lun singgah siralong jak Banda Aceh. Singgah long kirim. InsyaAllah. Bak lun mak. Dana Rp1 juta. Singgah long kirim peng ke Abati. Rp1 juta bak lun. Baik alhamdulillah mentang. Bantu ji. Alhamdulillah bebe raya menyogok menserkah tu. Hai jut alhamdulillah. Tapi dah ni bantu ci. Ya hai mak tanya tak buat ba abati, lako ya buat ba abati, anak ya buat ba abati, cucu ya buat ba abati, tanah timbun. Laki maah hana wajar gak pegat pengumuman ba dakwah. Dibanci tengku. Pegah baca-baca lagi. Anak muda fikir bebe. Anak-anak dalam rantau fikir bebe siapa. Tengku Junaidi singgah nak kirim nomor rekening Pak Sekdes. InsyaAllah Rp1 juta. Sip hansip, bak ulun tuan Rp1 juta. Yang lain fikir mak. Nyanban ilung lu hargai mak orangnya. InsyaAllah. Alah tengku ku pun nak ajuk Rp1 juta. Malamnya mentang Rp1 juta. Sengah hujuk keron. Tinggal martuh dia ni. Tengku Junaidi, jak badakwah. Hana minta pek. Menyana, cok. Menyahana, pre. Nyantai. Sultan 20.
Belai kah? Kau pegah habar tok secret saya tika kau pegah habar. Fuadi 20. Cara cantik. Salim. 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 Nalam semangat. Nyana tutup dakwah. Mak ayah sekalian. Nyom ilung tetam 2 jam kurang 5 minit tuan pegah habar. Tak kira maaf. Mungkin lu pegah habar raya tu. Memang menol dakwah je. Tengku Jack. Tengku Jack. Kujek. Kujek medang dia. Nyan mak. Yang likut penjara nyan mak. Tengku Jack. Orang katanya pendakwah. Menyajid mak. Nyena acara-acara undang. Promosi mak. Iklan. Kujek apa dah? Tinggal bagi 2 dia. Alhamdulillah. Ni cok kesimpulan. Baik putuh-putuh talau silaturah. Sabi-sabi tam selawut ke Nabi Muhammad. Malamnya taduk kerana cinta ke Nabi Muhammad. Baik lain muda, musabah pi. Anak muda menyepelai berkat malamnya. Tamu doa. Untuk berakhir daripada doa tanya. Tak pegat ia mak biru. Yang na'i tak perlu selawut lam ia. Yang hana'i tak perlu selawut bajaro. Insya-Allah jid ubat. Nak orang sakit di rumah Nabi ia. Tengku ira ni jid kamu cok. Jid. Yang berat-berat sakit urung di rumah yang hana-hana pulih tu. Dia pegat ia selawut. Malamnya akan selawut lu. Selawut katanya bersama. Mertuh roh urung selawut. Insya-Allah ianya jid ubat. Amin. Na'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anzilir rahmata wan ni'mata wal barakata wa syuf'ata wal hidayata ilaina khususan ila ahli hadhil jamaah ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wa sallim imanana wa sallim tauhidana wa sallim ma'rifatana wa sallim qulubana wa sallim a'malana wa sallimna ya Allah bi barakati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna mutaba'atan nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Tuhan kamu, Nabi berkat kamu bak malamnya ya Allah. Kamu ya Allah mempegat acara maulid Nabi ya Allah. Meselawut ke Nabi Muhammad ya Allah. Menghanduri ke anak yatim ya Allah. Menghanduri ke fakir miskin ya Allah. Menduk mendengar ceramah agama ya Allah. Dengan tujuan ya Allah. Agar kamu singgah urut akhirat. Merumpuk syafaat bak Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah. Ne petern kebahagiaan kepada kamu ya Allah. Ne pemudah rezeki kamu ya Allah. Ne panjang umur kamu ya Allah. Ne berkat usia kamu ya Allah. Ne berkat rezeki kamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, Nabi ya Allah. Berkat selawat bak malamnya ya Allah. Berkat maulud yang kamu pegat ya Allah. Berkat selawat ke Nabi Muhammad. Nabi ya Allah, mati kamu ya Allah dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Tuhan kamu. Ne pejit anak kamu anak yang soleh-solehah ya Allah. Ne pejit anak-anak kamu anak yang berbakti ke agama ya Allah. Ne pejit anak-anak kamu yang berbakti kepada Allah. Ya Allah, ne pejit anak-anak kamu ya Allah, anak-anak yang bela agama. Ne pejauh anak-anak kamu ya Allah daripada anak-anak yang jadi musuh daripada agama. Ya Allah, ni jadikan pemuda-pemuda di kampungnya ya Allah, pemuda-pemuda yang istiqamah dalam ibadah, pemuda-pemuda yang istiqamah dalam menuntut ilmu. Ya Allah, ne pejit pemudi-pemudi dalam kampungnya ya Allah, pemudi-pemudi yang berakhlak mulia, pemudi-pemudi yang namale, pemudi-pemudi yang menjaga iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berkat maulud Nabi Muhammadnya ya Allah. Nabi ya Allah. Menyana di antara kamu yang tengah sakit ya Allah. Pulih sakit kamu ya Allah. Menyana kamu yang tengah le masalah ya Allah. Nepejiuh masalah bak kamu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hanya kepada Engkau kami mengadu ya Allah. Ba'dron kamu pegah ya Allah. Kamu hana pegah bak yang lain ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana latarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah wa rahmatullah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik lain bedah menterop. Duduk leh. Hai, duduk. Yang mak jalan baik naik jajak leh. Duduk. Berjarah 3 detik. Doa Allah, ya Allah berkat selawat yang terbaca sama-samanya ya Allah. Menyena yang sakit berpulih sakit. Menyena yang kerah hati berlembut hati ya Allah. Yang nak ia, nak buka ia. Habis selawat itu, nak peruh lam ia. Jet ke ubat ia nyan mak. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa'u wa rahmah. Al-Quran itu 2, obat dan rahmah. Orang yang kaya baca Al-Quran merumpuk obat dan merumpuk rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu bi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih atas segala perhatian. Laki maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.